Sambung cerita pasal Honda Stream. Bulan 9 hari ni, hari Malaysia. Tak nampak ramai pun orang kat JT. Situ. Welcome to Langkawi. Kita walk around Honda Stream. Yang ni model lama, pre-facelift RN6, import Jepun, tak ada sunroof. Kalau dalam grup stream tu, Abang Mizan selalu cerita pasal kategori-kategori stream yang ada kat Malaysia, yang masuk Malaysia. Ni pun lampu belakang lama. Ada walk around dah. Kita buka tengok dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita family macam ni lah. Kotak sikit kan. Radio Jepun tu anak-anak main ni. Dalam ni kita tengoklah. Macam ni lah dalam Honda Stream. Honda Stream lama, design pun lama. Ni ada input, video input bosku macam ni. Adik. Ya. Ada hard disk kat belakang ni, boleh simpan lagu. Internavi. Start ah. Bismillah. Jepun tak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Betul dah. Tangkap pula. Oh, close lah. Open apa? Close. Oh, siap dah. Dah siap lah. Nanti sambung.